berbaik dengan dia. Dengan berbaik dengan dia. Okey, kalau sebelum ni kita buat solat duha 2 rakaat, kita buatlah 4 rakaat. Kalaulah kita membiasakan diri zikir 100 sehari, up sikit 200 sehari. Itu cara kita nak berbaik dengan Allah. Perbaiki diri daripada masa ke semasa lah. Okey. Dan yang kedua, barulah hubungan kita dengan manusia. Okey. Kalau Kak Noh, siapa orang yang Kak Noh paling dekat? Siapa orang yang Kak Noh paling kena jaga? Yang Kak Noh kena jaga. Contohnya, Kak Noh seorang isteri. Seorang isteri, Kak Noh perlu jaga pasangan. Semua dah kahwin kan? Kak Noh kena jaga pasangan. Okay? Jaga pasangan, jaga makan minum, jaga maruah dia, macam tu. Bila nak jaga manusia. Bila kita seorang, contohnya Kak Noh seorang anak, seorang anak, Kak Noh akan jaga kebajikan dan mak ayah. Kalau Kak Noh seorang ibu, kalau Kak Noh seorang ibu, Kak Noh akan jaga anak dan family. Okey, kalau Kak Noh dalam kerjaya, kalau Kak Noh seorang anak dalam kerjaya, kalau Kak Noh dalam kerjaya, Kak Noh, siapa yang Kak Noh akan jaga? Kak Noh akan jaga introducer dan manager Kak Noh. Introducer dengan manager Kak Noh. Jadi nak jaga ni cara lagu mana? Tak. Kak Noh ni seorang yang good follower tau. Good follower. Apa yang manager ataupun introducer Kak Noh bagi tahu, Kak Noh akan ikut. Kak Noh akan ikut. Apa yang Kak Noh fikir, Kak Noh rasa macam introducer dengan manager ni adalah mak dan ayah kita dalam kerjaya. Tak ada pun mak dan ayah kita yang nak tengok kita tak berjaya. Betul? Betul. So mak dan ayah kita nak tengok kita berjaya, kena ikut lah. Dia suruh keluar, okey, pergi cari 5 orang. Balik nak 5K. Buat. Okey. Dan lepas pada kita okey, kita doa dan solat tu, kita solat lah. Okey. Dan habis pada yang tu, barulah kita hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Dan yang last sekali, barulah WB kita. Baru dari situ WB. Baru dari situ WB kita tadi. Barulah gerak kerja kita tu adalah smooth. Alhamdulillah. Okey tak? InsyaAllah. Barulah smooth. Okay, next. Tak ada? Habis tak? Habis dah. Habis dah. Okey, itulah ingatlah tu. Terima kasih dah. Terima kasih. Okey, kita ada Q&A tak? Kita ada Q&A, boleh? Boleh.